Hai and Assalamualaikum guys. Good morning. Hari-hari je sama, tak ada aktiviti dekat rumah. So bila Ija nak buat vlog tu, Ija tak ada semangat tau. So kita buat benda yang sama. Semua mak mungkin aktiviti dia sama je kat rumah, tak ada benda yang lain. Jadinya tak best nak buat vlog, faham tak? Tak best. Korang nak ke tengok Ija basuh baju, basuh botol, buat susu, basuh berak? Itu ulang-ulang. Ulang-ulang. Bagi makan, masak, makan, masak, makan, tidur, bagi susu, cuci berak. Ulang-ulang. Jadinya hari ni ada je. So hari ni ada kelainan sikit, kita nak pergi brisk walk. Ada dekat satu tasik tu, cantik lah. Tapi bukan kat KL, dekat area sini je. Jadinya kita buat vlog. Ija last Ija exercise, time tu Malik dekat hospital tau. Masa tu dia dah 3 bulan ke kat hospital, dia nak dekat keluar dah. So Ija pergi gym sebelum dia balik. Itu first and last Ija exercise selepas Ija beranak. So Ija rindu, Ija sangat-sangat rindu sebab Ija kan sebelum pregnant Ija aktif gym. So bila tiba-tiba Ija tak ada exercise langsung, tak ada workout langsung, memang Ija dapat body Ija yang lama balik. Ija dah dapat berat lama balik kan. Tapi rasa lain tau, rasa tak sihat. Kita jalan sikit pun dah rasa mengah. Kita punya muscle-muscle rasa lembik. Naik tangga pun dah rasa macam ya Allah. Rasa muscle tu lembik. Rasa macam baru naik tangga sikit, kaki dah macam menggigil dah, faham tak? Jadinya Ija nak badan Ija yang dulu balik. Bukan badan lah, I nak kekuatan I yang dulu balik. I nak exercise banyak-banyak. Cuma itulah masa, tak ada masa kan. Semoga itu dan ini. Yang si kecil ni tak tahu kenapa tiba-tiba pagi tadi pukul 6 pagi dia dah bangun, dia main, dia kacau kita orang. Sekarang dia dah ngantuk. Tapi Arash ni kan, badan dia cepat betul. Kalau dia nak badan dia besar, senang je dia besarkan. Dia nak badan dia kecil, seminggu je badan dia dah boleh kecil balik. Memang senang gila. Itu satu benda yang hebat lah pasal badan dia. Pemakanan. Ini salah satu perangai baru dia Dia sekarang dia suka tahan mata tau. Tapi bila dah nak sampai, nampak tu, dia masih tidur. Ni perangai baru. Kalau tak sebelum ni dalam kereta masuk je 2 minit terus tidur. Sekarang dia lambat sikit, delay. Tapi asalkan nak dekat sampai je mesti tidur. Nak dekat sampai mesti tidur. Sebab plan kita banyak gagal. Sebab tu lah plan kita orang banyak yang terbantut dan gagal. Tengok tu. Baru sampai, ingatkan dah tak ramai orang dah. Tapi masih ramai je. Sebab macam lewat juga sebenarnya, dah pukul 9 already. Morning boss. Mau tidur dalam. Ya ni, Ilet. Ya mana? Sini. Arash ni bagus tau, dia rajin betul up story dia. Kalau korang nak tengok story selalu kan, dia kan jarang update kan. Korang kena follow Arash tau kat Instagram. Arash YHNR. Sebab kalau kita keluar mana-mana, travel, dia content creator, dia sentiasa update. So korang kena follow dia punya IG dia. Okay guys, kita dah masuk round yang ketiga dah. Tiba-tiba Aisyah video call, dia kata dia on the way datang sini. Sebabnya Mariam dengan adik baru bangun. Mariam tanya, mana baby Aiden? Baby Aiden pergi taman sebab semalam dia tidur awal. Lepas tu diorang sedih. So, Aisyah dia baru nak datang. Kita orang plan nak 3 round je waktu balik. Tapi sebab Aisyah nak datang, kita pergi My News sekejap beli mineral so kita tak bawa air. Botol air je hilang. Okey lah, so far okey. Cumanya pancit. Memang out. Stamina je dah habis dah. Padahal dulu masa kita sekolah, mentas desa apa semua relax je. Jangan 5 kilo. Relax je. Ni tak sampai 5 kilo pun. Satu pusingan ni je rasa macam not even 1 kilo pun. Kita dah banyak kali dah nak pergi brisk walk ni tau. Tapi kita orang pergi KL. Dia pun baru terfikir nak pergi sini. Bila pergi KL, selalu jadi masalah tiba-tiba Aiden tidur kan. Itu satu lah. Dia jadi sebesalah nak kacau dia. Lepas tu, parking tak ada. Tahu je lah kat KL kan, Taman Layang-Layang ke, Titi Wangsa ke, memang full, crowded. Jadinya kita dah siap-siap pergi. Lalas tak jadi pun. Kita pergi rumah mak mertua Ija je terus. Tak ada brisk walk, tak ada apa. Makan-makan je mak mertua je masak breakfast. Itulah dia. Itu yang jadi tak pergi-perginya. Tapi look at this. Cantik kan?
Baru sekali brisk walk dan rasa sihat dan bertenaga. Yang ni baru guys, kita try sebab dia ada BCAA. So Eden isi minyak, nanti dah full tank kita jalan lagi. Arash dia pergi siumat pula kat belah sana. Korang jogging ke apa kan? Ija rasa korang kena beli 100 plus yang ni. 100 plus Pro. High protein, ada BCAA, vitamin B3, B6, B12. Sedap. Macam dia punya bau macam bau air kalpis. Dia punya rasa pun macam air kalpis. Sedap-sedap. Dia baru sampai. Dia dah ajak gerak pergi makan banana bro. Anak I nak makan. Panas lah. Panas. Anak I bangun lambat. Terlalu lambat lah untuk main taman. Sekarang dah pukul 10. Matahari dah naik dah. Si Arash pula main tu. Sayang. Ya Allah. Kebudak nak jatuh, dia nak jatuh. Macam mana boleh nak terjatuh? Yam kejar. Oh ya, lajulah Mariam. Rasa dia cakap nak naik kereta. Naik kereta dia. Dengar dia cakap. So kita nak pergi Aion makan breakfast. Okay lah, kiranya baby dapat 2.5 round lah kan. So kita singgah my new CU 2.5 je round. Okay guys, kita makan dulu dekat Banana Bro sebab Mariam dia nak Banana Bro. I memang makan tak ada nasi, kita memang makan protein dan sayur-sayuran sahaja. Eden, jerit Eden. Sumuk dah macam ikan koi, kau tahu tak? Ija suruh Mariam jagakan adik baby kejap sebab dia nampak naik kereta. Tengok dia pegang. Dia terus dia jaga, dia terus pegang stroller baby tak lepas. Dia jaga baby. Alah comel. Hari Sabtu kita nak bawa Eden pergi Messi. Dia dekat Wangsa Maju. Ini first time kita nak bawa dia sebab dia baru cukup umur. Itu pun tak cukup sangat. Dia baru 7 bulan. Messi Play tu start 8 bulan. Tapi sebabkan dia dah boleh duduk, so tak ada masalah lah, boleh je bawa dia. Jom. Leceh. Tengok macam mana dia dekat sana nanti. Disebabkan ni first time, so dia macam tak faham sangat lagi lah. Tapi masa kita dah start main, dah explore, pegang-pegang benda, time tu dia dah happy dah. Round and round, round and round, round. Doors on the bus, open and shut, open and shut. Tak apa. The first time, the first time. Dia takut. Dia takut lah. First time. Dia nervous guys. Are the colors over you? Up, up, up to the very top. Down, down, down with a great big fall. Oh, dia pegang best eh. Masuk je kereta lepas habis Messi Play, dia terus knock out, tidur yang deep sleep. Dia memang sangat-sangat puas hati. Sekarang dia tidur yang bagus je. Maksudnya itu memang sangat-sangat best lah untuk saya. Jadinya korang kalau korang tak pernah try, korang mesti kena pergi. Sebab bukan budak-budak je happy, Jangan dengan Arash pun happy. Kita duduk main benda-benda tu, kita usik, kita pegang-pegang kan. Best tau, memang sangat-sangat best. Aktiviti dia tak adalah terlalu lama pun. Start pukul 8, habis pukul 10 atau 10.30 macam tu. Banyak aktiviti, mesti kena join. Okay, so sampai sini je vlog kita kali ni. Thank you so much for watching. Bye!